Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak buat review sikit lah. So ni dah aku pakai dah lebih kurang dalam 7 bulan lah, 7 bulan. Tu tadi baru lepas gunting buat anak aku. Dia ada kat sini, dia ada 3 mata, saiz 1, saiz 2 dan saiz 3. Aidan duduk sini je, Aidan duduk sini. Tadi aku pakai saiz 3. 3 macam ni lah. Nampak? 3 dia macam ni. Lebih nipis je. Boleh lah kan. So ni, kalau sekali cas dia boleh pakai agak lama jugalah. Ni ada 16% lagi. Dia ada untuk perlahankan, tekan bawah. Tapi ni paling rendah ni, sampai di 55. Kalau ataupun lajukan lagi, dia kuat lagi. Tapi aku pakai paling rendah. Sekali cas tahan dah. Aku ingat semenjak beli dah dalam 7 bulan ni baru sekali cas. Baru sekali cas. Dalam masa 7 bulan ni beli, baru sekali cas. Sekali cas, sekarang tinggal 16% lagi. Berbaloi lah untuk aku pun gunting rambut aku dengan rambut anak aku. So kalau charger dia ada micro USB dengan plug ni lah. Tengok situ, micro USB dengan plug ni. Tu dia. Apa? Sebab aku dah pakai, so aku sangat berpuas hati lah dengan apa, brand Khmer ni. Antara mesin rambut ataupun trimmer yang ketiga lah. Ini dia okey sikit, dia kualiti sikit. Tapi harga dia mahal sikit, tapi berpuas hati lah. Kalau kita beli yang RM20 tu, pakai dalam 2-3 bulan rosak. Sebelum ni ada satu brand, apa brand tak ingat, warna putih tu. Yang tu pun tahan, tapi dia punya ni plastik tau. Plastik kelemahannya bila dia dah tumpul, tak boleh nak buat apa. Setakat ni alhamdulillah ni besi dia tahan lah, tahan sikit sebab dia besi kan. Kalau yang satu tu dia plastik, tapi yang satu aku pakai tu memang agak puas hati jugalah. Selepas 3 tahun baru dia rosak. Brand apa tu aku tak ingat lah. Ni aku beli kat Shopee. So apa yang tengah mencari untuk beli, nak gunting rambut anak ke apa kan, buat sendiri ke, sini aku recommend lah. Sebab dia memang berguna lah, boleh menjimatkan duit kita kan. Kalau mana toko kau ada yang tengah mencari, so bolehlah korang beli brand ni, brand Khmer. Bagi aku dia kecil tapi dia okey lah. Senang nak bawa mana-mana, dia tak besar mana sangat. Okey kan. Walaupun ada tangga-tangga sikit tu, sebab biasalah budak-budak kan, dia tak duduk senyap. Agak susah sikit kalau kita nak gunting rambut budak ni. Tambah anak aku ni, dia suka pusing sini pusing sana. Okey, itu sajalah geng. Setakat ni dah pakai 7 bulan, memang mantap lah benda ni. So kalau korang mencari, so aku akan letakkan link dia lah. Apa yang nak mencari mesin rambut, dia portable, cas sekali boleh tahan berbulan-bulan lah. Mungkin dalam 3-4 bulan kot. 3-4 bulan tahan, 3-4 bulan. Bergantung pada kita, penggunaan kita lah. Kalau kita kerap guna, mungkin akan kurang sikit lah. Tapi okey lah, dia orang kata habis kita boleh charge
Charge dia ada dua. Nak pakai ni ke nak pakai ni, terpulang. Kalau yang itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye. Tengok sikit ni. Tadi gunting rambut dia. Tengok belakang sikit. Belakang. Aidan dia tak duduk senyap, jadi susah sikit lah kita nak gunting tu. Boleh lah kata kan. Kata rambut panjang tu boleh lah nampak pendek sikit. Ni pun sebab dia atas tak apa nak usik sangat, so far okey lah. Kalau pergi kedai dah berapa dah? Dah RM10, RM15. Tengok sikit. Alright.